Lain dengan alif tadi anak. Cuma cikgu nak ingatkan, kalau waw ni mati, atau ya ni mati, kemudian dia jadi mat, dia jumpa dengan huruf waw atau dengan ya, kita mesti bunyikan dengan izhar. Tak boleh baca juga dengan apa? Dengan idgham. Apa misalnya anak? Katalah sekarang dalam amanu wa amilus salihat. Waw sekarang mati, jadi mat. Jumpa dengan waw. Kita baca dengan terang nyatanya. Cuba ikut semua. Amanu wa amilu. Cuba. Amanu wa amilu. Kalau kita baca amanu wa amilu, namanya idgham. Tak boleh baca amanu wa amilu. Ini ingat anak. Jadi kita terangkan bunyi apa? Dia punya matnya dengan terang. Amanu wa amilu lagi. Cuba. Amanu wa amilu. Begitu juga. Huruf ya nak kalau menjadi mat bertemu dengan huruf yang sama. Seperti misal alladhi yuwaswisu. Kita nak baca alladhi yuwaswisu. Cuba lagi. Alladhi yuwaswisu. Tak boleh baca alladhi yuwaswisu. Itu baca nama apa namanya? Itu ingat anak. Ini perhatian. Kalau ya mati jadi mat. Kemudian bertemu dengan huruf ya juga. Tidak boleh baca dengan terang dan nyata. Jangan dimasukkan dalamnya. Begitu juga waw yang mati. Kalau sekiranya dia menjadi apa? Mat. Maka hendaklah dibaca dengan izhar dan nyata. Cikgu nak tanya bagaimana bacaan amanu yang tepat dan bagaimana yang salah. Kita tanya kepada Zahra dulu. Cuba terangkan Zahra. Macam mana bunyi mat amanu wa amilu dengan terang dan tepat. Cuba. Amanu wa amilu. Betul. Lagi sekali. Amanu wa amilu. Itu yang tepat. Cuba bang yang salah bacaannya. Cuba terangkan Mas Tura. Amanu wa amilu. Kenapa salah? Sebab diidghamkan. Diidghamkan. Itu dah anak sudah faham ya. Bagaimana dengan misalia? Alladhi yuwaswisu. Cuba bacaan yang betul. Kita tanya kepada Suhana. Alladhi yuwaswisu. Lagi? Alladhi yuwaswisu. Ya, kita tanya pula kepada Muhammad Izzat anak-anak ya. Bagaimana bacaan yang salah Muhammad Izzat? Alladhi yuwaswisu. Kenapa salah? Kena diidghamkan cikgu. Kerana diidghamkan, dimasukkan. Walaupun asalnya dia itu memang dimasukkan tapi boleh jadi mat, maka tidaklah boleh kita baca dengan idgham. Jadi alhamdulillah apa yang nak faham pada kali ini pelajaran kita alhamdulillah. Ya, apa yang kita telah faham dari pelajaran kita pada kali ini tentang makhraj huruf alif, waw dan ya dan sifat-sifat yang ada. Makhrajnya sudah tahu semuanya keluar pada jauf. Apa arti jauf? Rongga tengkorak. Ya, yang dalam sini ini jauf namanya. 3 huruf dia keluar. Itulah makhraj am yang pertama. Makhrajnya satu saja. Berapa sifat pada alif? Ada 5 sifat. Jangan lupa apa 5 sifat? Jahar, cikgu kata dia. Artinya kalau kita nak bunyikan alif ni jangan keluarkan angin. Jangan keluarkan angin. Tahan angin. Satu. Suara terlepas. Macam mana alif ni? Asalnya dia punya sifat dia. Sifatnya adalah tipis. Ingat. Jangan nak tak ada. Tipis. Wa ma tipis. 3. Yang keempat, jaga. Lidah tidak melekap ke langit-langit keras di atas. Tak lekat. Yang akhir memang susah. Huruf ismat, dia bersifat ismat memang susah. Itu sifat apa tadi? 5 ni jangan, kalau dapat tunaikan sifat yang 5 ni, artinya kita sebut alif dengan tepat. Cuma, ada beza sikit waw dengan ya. Kalau dia jadi, wawnya mati 2 baris di atas, maka dia ada satu sifat tambah lagi. Sifat apa ni? Lin. Apa artinya? Lembut bunyinya. Macam mana misal yang cikgu beri tadi? Yaw. Ada kisah tulis sini tak? Dalam kita punya grafik ada tak? Telah cikgu tengok. Min apa? Khawf. Cuba semua. Min khawf. Itu kalau waw. Kalau ya macam mana pula? Wasai. Lembut bunyi bacaan. Itulah dia. Jadi kalau kita tambah lagi, lin jadi sudah 6 sifat. Kalau tak ada tambah pasal lin tadi, tak ada baca dengan itu, dia jadi 5 saja. Cuma jangan lupa. Cikgu sudah katakan dulu ada satu sifat al-khafa. Kerana dia tersembunyi. Ingat tak kita belajar dulu? Al-khafa ada 3 huruf ni berbunyi. Huruf mad. Alif, waw, ya.
Maka ketika ini, huruf ini juga ada bunyinya adalah tersembunyi. Kena kuat dia punya tempat. Makhrajnya terlampau luas. Maka dia berbunyi begitu apa? Lembut. Begitu. Jadi Alhamdulillah, cikgu percaya anak semua telah faham apa yang telah kita pelajari pada kali ini tentang makhraj huruf apa? Jauf, ya, yang keluar pada jauf ada 3 huruf. Ingat tak anak-anak apa yang telah kita faham dari pelajaran kita yang lalu? Kita sudah tahu yang dikatakan makhraj am. Bahagian pertama iaitu makhraj jauf dalam bahasa Arab, iaitu rongga tekak yang di dalam mulut ini, ya. Itu dah kata jauf anak-anak. Ya, rongga tekak yang dalam mulut ini rongga tekak. Kita sudah tahu 3 huruf mad yang keluar daripadanya. Kita tahu juga makhrajnya makhdar muqaddar. Ingat tak anak, muqaddar artinya apa? Tidak ada sempadan. Tidak dapat dikesan sempadan di mana tempat yang tepat. Itu kata muqaddar. Dan setiap satu mempunyai 5 sifat. Kita sudah tahu dulu. Tetapi ada ulama menambah lagi, iaitu dikatakan sifat khafa. Artinya tersembunyi huruf mani kerana luas dia punya apa? Makhraj terlalu luas, maka dikatakan dia tersembunyi. Apa huruf yang kita kata ditambah tadi? Huruf alif, waw dan ya. Semuanya jadi 6 sifat kalau tambah dengan khafa tadi. Itulah sebabnya anak dikatakan khafa. Jadi kita nak tahu sekarang anak untuk mendoga apa yang telah kita faham dari pelajaran kita yang lalu. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Cuba sama-sama kita perhatikan apa yang diberikan jawapan oleh rakan anak-anak yang telah dia fahami dari pelajaran kita yang lalu. Pertama sekali, kita hadapkan soalan dia kepada Muhammad Izzat anak. Cuba sila terangkan satu misal huruf mad yang berupa alif. Boleh tak cuba? Boleh cikgu. Ya. Kana. Kana. Kita tengok apa katanya. Kana. Ini dia punya ejanya anak. Kana. Apa kita dapati anak kana? Huruf mad. Alif ini menjadi mad kerana dahulunya baris di atas. Tepat ya? Ini misal betul lah. Huruf alif. Kita minta pula kepada Muhammad Taha misal huruf waw pula yang menjadi mad. Cuba. Yad'u. Yad'u. Yad'u ya dal ain waw. Yad'u. Ini yang jadi mad nampaknya. Tadi alif waw. Betul lah ya anak ya. Dia mati dulunya berbaris hadapan. Dalam resap Osmani mati tak ada tanda. Ya? Tak ada tanda dia mati. Tak ada tanda kalau waw, alif. Waw dan ya dia tak ada tanda. Jadi betul sekarang. Waw ini adalah menjadi mad kerana dulunya baris hadapan. Bagaimana dengan Mu'amin? Kita minta kali ini dengan ya pula menjadi mad. Macam mana? Waqila ya. Waqila anak-anak. Cuba waqila katanya. Qaf ya lam ya. Waqila. Ya, mati. Dulunya baris di bawah. Tepat. Semua 3 huruf ni anak keluar daripada jauh. Tepat. Semua telah memberikan dengan misal yang kita hendaki. Baiklah. Cikgu nak bertanya kali ini pula kepada Suhana. Ya? Kita perhatikan bagaimana jawapannya. Di mana makhraj huruf yang 3 ni? Alif, waw, ya yang jadi mad. Cuba terangkan. Dari jauf cikgu. Apa itu jauf apa? Iaitu dalam rongga tekak dan rongga mulut. Itu dia. Inilah jauf anak-anak ya. Lepas sini. Dia keluar pada sini. Jauf dalam bahasa Arab, rongga tekak. Ada kata rongga tengkorok pun bahasa kita ada kata. 3 huruf ni yang menjadi mad, itulah tempat yang tepat jawapannya. Baik. Apa yang perlu? Yang kita mesti pentingkan. Yang mesti kita titik beratkan dalam huruf alif yang menjadi mad. Kita tanya kepada Masturah. Cuba terangkan Masturah. Ya, cikgu, di antara sifat yang perlu dipelihara pada huruf alif ini ialah pada asalnya ia bersifat istifal. Istifal apa punya? Yakni tipis. Tipis, asalnya ditipis. Baik, kemudian apa nak jaga? Tapi jika dahulunya ia terdapat huruf isti'ala, maka hendaklah dibaca huruf alif ni dengan huruf tebal. Tebal pula bunyinya. Anak-anak tu tak lupa huruf isti'ala yang 7 ya. Khussa, dagtin, qiz. Kalau dahulunya terdapat huruf yang 7 ini, maka bunyi huruf alif ni kata hendaklah ditebalkan. Cuba bagi salah satu pada misalnya yang boleh tebal cuba. Iaitu qala. Tala. Ini dia anak tengok. Tala. Inilah dia ta ni huruf isti'la ni. Kena bunyi alif pun tebal juga. Tala. Lagi apa boleh misal lagi? Dhaqa. Dhaqa nak tengok ha. Huruf isti'la ni. Dhaqa. Tebal bunyi alifnya lagi. Dan sara. Sara.
sad huruf isti'la, maka bunyi alif ni semua tebal. Jadi macam mana kalau dia bunyi tipis salah macam mana? Tala. Toela. Lagi? Dhaiqa. Dhaika. Lagi? Saira. Saira. Ada orang baca begitu. Saira. Dhaika. Toela. Salah. Dia mesti kena bunyi tebal ikut. Tola. Dhaika. Sara. Kalau kita baca nanti kena tebal semua ni. Itu dia jawapannya. Alhamdulillah. Mastura ada berikan jawapan yang tepat anak-anak semua. Kita bertanya pula kepada Zahra pula. Bagaimana dengan sifat waw dan ya ni macam mana? Apabila waw menjadi mad bertemu dengan huruf waw, hendaklah diterangkan dan dijelaskan, cikgu. Apa yang diterangkan? Dia punya wawnya. Wawnya. Jadikan mad dia diterangkan. Cuba bagi misal. Amanu wa amilu. Selalu kita baca anak. Innal ladzina amanu wa amilu ya amanu alimu. Jadi kita nak baca mesti terangkan waw yang jadi mad tadi. Macam mana? Cuba terangkan. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Yang salah macam mana? Amanu wa amilu. Tak betul. Itu ada juga terang. Amanu wa amilu terang. Yang salah macam mana? Amanu wa amilu. Dimasukkan waw dalam waw. Amanu wa amilu. Kalau diorang baca lah. Amanu. Itu salah. Kenapa? Kerana diidghamkan. Diidghamkan salah. Jaga. Kalau waw jadi mad, jumpa dengan waw pula, mesti terangkan anak-anak yang misal yang dibagi tadi. Bagaimana dengan misal ya pula? Begitu juga dengan huruf ya Yang yang jadi menjadi mad. mad bertemu dengan huruf ya. Bagi misal. Misalnya alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu, bacaan yang tepat. Bacaan yang salah? Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu, masuk ya dalam ya. Jadi artinya dua misal ini, waw yang jadi mad jumpa sama waw. Ya yang jadi mad jumpa dengan ya. Ketika ini hendaklah dizahirkan, diterangkan mad lebih kuat pada idgham. Alhamdulillah. Segala apa yang telah cikgu soalkan nampaknya rekan anak-anak telah dapat memberi jawapan dengan tepat. Ini jadi panduan kita insya-Allah.